Adakah berbaloi untuk anda jadikan gold bar 1 gram sebagai pelaburan? Dalam konsep keuntungan dalam pelaburan emas, anda perlukan jumlah yang besar. Dan emas item yang kecil seperti ini mempunyai spread value yang lebih tinggi iaitu 9%. Berbanding dengan gold bar 1 kilogram, spread value adalah 6% sahaja. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Bukan sahaja dari sudut spread value, malah kos gold premium atau upah jauh lebih murah untuk gold bar 1 kilogram berbanding 1 gram. Contohnya, kos gold premium untuk 1 gram adalah RM15. Kos gold premium untuk gold bar 1 kilogram adalah RM250, iaitu hanya 25 sen untuk 1 gram gold premium. Anda ada pilihan untuk membuat belian terus jika sudah ada wang tunai yang cukup untuk dapatkan gold bar ini, atau anda boleh menyimpan di akaun Emascap sehingga cukup gram emas yang anda target. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.